Ibu kepada Zara Khairina Mahter dalam satu perkongsian meluahkan kata-kata selepas arwah anaknya itu dituduh mencuri wang oleh saksi di mahkamah. Duit Zara Ahad tu saya bagi RM50. Baru 2 hari di asrama, baki di dompet yang diserahkan kepada saya RM8. Kenapa main ambil sahaj duit dalam dompet? Zara cakap kamu punya duit. Apa bertanda nama kamu ke di duit tu? Semoga ada kifarah kepada pembuli Zara gagal di LM hidup, ditimpa musibah yang tiada kesudahan. Kami tak akan maafkan. Hari ini saksi kanak-kanak ke-24, ke-25 dan ke-26. Permohonan ke-33, 34 dan 35. Saksi kanak-kanak ke-24 ni saksi yang kemarin dan bersambung hari inilah. Ringkasan di permohonan ke-33 ataupun saksi kanak-kanak ke-24. Saksi merupakan pelajar junior, tinggal berlainan bilik dengan Zara lah. Dia kawan rapat Zara sejak Februari. Saksi ni dengan Zara sering tidur bersama-sama. Sama ada di dom saksi ni ataupun di dom Zara. Saksi ni selalu ataupun pernah menemankan Zara bertelefon dengan Mama Zara. Dan semasa bertelefon tu, saksi mengesahkan perbualan Zara dengan mama dia seperti best friend. Saksi mengesahkan yang arwah Zara sebagai seorang yang ceria dan happy. Zara tidak pernah menunjukkan yang dia dalam tekanan ataupun stres. Saksi pernah memberitahu bahawa Zara dipulaukan oleh pelajar daripada tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Apabila ditanya apa punca Zara dipulaukan, saksi ini mengatakan Zara dipulaukan disebabkan perangai Zara. Dan apabila ditanya apa perangai Zara yang menyebabkan mereka ni pulau, mereka mengatakan Zara ni minta attention, mencari perhatian. Dan apabila ditanya, saksi ni bersetuju yang senior-senior ni yang melabelkan Zara ni minta perhatian lah. Selepas itu, saksi berkata biasanya Zara akan bagi tahu ada someone yang mengejek Zara. Zara tidak akan memberitahu siapa yang mengejek atau memulaukan dia. Saksi juga berkata dia pernah mendengar ejekan body shaming oleh pelajar junior kepada Zara. Saksi berkata ada satu insiden di mana saksi berjalan dengan Zara untuk balik ke asrama. So masa berjalan balik dengan asrama, saksi terjumpa dengan seorang pelajar, dengan Zara lah. Masa tu mengikut saksi, pelajar tu sama ada sengaja melanggar Zara. Pada ketika tu, kejadian tu, akibat pelanggaran tu Zara kelihatan marah dan saksi menceritakan yang pelajar senior tersebut selalu tidak puas hati dengan dia. Dia menggunakan ayat selalu tidak puas hati dengan dia. Itu ringkasan daripada saksi di ponen ke-33, saksi kanak-kanak ke-24. Dan ada satu soalan yang pihak kami tanya kepada saksi ni. Kami ada tanya, adakah pernah melihat Zara mengumpil loker ataupun menyelongkar beg ataupun menyelongkar loker pelajar-pelajar lain? Saksi ni menjawab tidak pernah. Ataupun Zara tidak pernah beritahu kepada saksi ni yang Zara perbuat sedemikian. Okey, dan ke-34, saksi juga seorang pelajar junior tinggal di bilik dom yang sama. Saksi ni dia pernah ikut Zara balik ke rumah. Pernah bermalam 2 malam di rumah Zara, dan semasa di rumah Zara, mak Zara layan saksi ni dengan baik. Pernah bawa saksi ni pergi minum di kafe dan restoran. Apabila ditanya bagaimana hubungan Zara dengan emaknya, saksi ni berkata hubungan Zara dengan emaknya baik-baik saja. Sebelum pulang ke asrama, emak Zara sempat bagi duit kepada saksi ni dan makanan juga kepada saksi ni. Seingat saksi ni, pada siang hari 15 hari bulan Julai 2025, ada insiden di mana satu spot check dibuat atas kehilangan duit sebanyak RM21. Saksi melaporkan kehilangan duitnya kepada seorang guru
dan guru membenarkan spot check dilakukan. Namun mengikut keterangan saksi, duit itu tidak dijumpai pada hari tersebut. RM21 itu tidak dijumpai. Saksi ada bertanya sendiri kepada Zara sama ada dia ada nampak duit saksi yang bernilai RM21. Zara mengatakan tidak ada nampak duit itu. Seperti biasa, saksi juga mengesahkan dia ada melihat Zara menangis dan menjerit pada malam kejadian. Aku ndak curi basial. Saksi tidak pasti sama ada Zara masuk ke bilik dom lain pada malam itu. Saksi juga tidak tahu jika ada pelajar senior selalu berjumpa dengan Zara. Saksi cuma ingat mengenai perkara perjumpaan Zara pada malam kejadian 15 Julai. Saksi pernah melihat Zara menulis di dalam diary berkulit hijau gelap. Antara kandungan diary itu ialah impian Zara ingin menjadi badar kerana dia ingin menjadi seperti idolanya, seorang pelajar senior. Itu ringkasan kedua-dua saksi pada hari inilah. Kami Tuan Zara kami ucapkan terima kasih dan teruskan berdoa untuk Zara dan sabar sebab impas masih lagi berjalan. Teruskan berdoa. Ya mungkin ada yang masih mengikuti, mungkin rasa tidak puas hati supaya kita berikan kalau cuma ringkasan prosedur, kita tidak boleh banyak keluarkan kenyataan dan kita tidak menjaga prinsip satu dis. Tapi kami paham yang penting kita terus saja mendukung supaya kita dapatkan keterangan bukti yang penting. Jadi harap kita sabar. Yang penting kita saya ingatkan kita jaga kesehatan terus sabar dan support. Terima kasih atas support saya. Thank you Tuan. Kak Lai, Rika, Eli, Z, apa ni ada kata-kata semangat ya dari Puan Nuraida untuk kamu? Terima kasih menyokong, teruskan berdoa ya, jangan berhenti. Semoga kebenaran akan terbongkar semua. Amin, makasih ya Puan. Terima kasih juga. Ya, terima kasih banyak-banyak. Today we have continued from yesterday. Child witness deponent number 25. She's from tingkatan 1. One of the pelajar that Zara minta pinjam gunting on that night lah. She also pernah lihat Zara wrote the diary and tahu that Zara wants to be badar. She has also read Zara's diary. The contents that she remember was Zara was scolding the mother lah in the diary. This witness also testified that she lost 21 ringgit on the 14th of July 2025 and she identified the money is with the sikit dakwat hitam on one of the 10 ringgit. Okay, and apparently on the 15th of July malam when they checked Zara's locker, this money was found in Zara's locker. So that's child deponent 25. Now child deponent 26 also pelajar tingkatan 1, same dorm with Zara but a different class in school. She was one of the dorm mate that did a spot check on Zara's locker with 3 others. She testified that at about 11 o'clock, she saw Zara in the dorm. Nampak dalam gangguan emosi lah, dalam keadaan gangguan emosi. Okay, so Zara was crying in front of the locker and say, aku ndak curi basial. This witness also ever see Zara wrote a diary and she pernah curi-curi baca lah. The diary that she curi-curi baca is the one that sudah kena koyak. She doesn't know why the diary was koyak, but she said she did read lah. When asked as to the kandungan, okay, the isi kandungan of the diary, she confirmed also that one of the contents is that Zara was scolding the mother in the diary. This saksi also pernah lost money during bulan puasa, and they also suspected the late Zara lah. We have not finished with this deponent 26, yeah. So we'll continue tomorrow. The certain parts of this witness evidence kena expunge because some remarks quite personal on Zara.
I think it's too personal that I don't think we should reveal it. Witness on 26, when she read the diary, what is the main ingredient of the diary? The part that she was asked about whether she remembers, she did say about, like I said, the Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.